Ini adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman yang terletak dalam daerah Seri Aman, Sarawak. Walaupun sekolah ini tidak terlalu besar, tetapi bagi aku, ini sudah sangat mencukupi bagi meningkatkan prestasi akademik aku. Akan tetapi, kebelakangan ini aku tidak dapat memberi tumpuan pada pembelajaran aku sepenuhnya. Walaupun aku adalah pelajar yang cemerlang di sekolah, buku teks yang tebal dan nota yang tidak efisien telah membuat aku sedikit tertekan. Ini adalah guru subjek sejarah bagi kelas 5 Fatan, iaitu Cikgu Kelvin. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Ya, selamat pagi. Semua duduk. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Baik semua, keluarkan buku teks sejarah dan buka muka surat 20. Kita akan belajar pasal ambil. Okey. Sejarah lagi. Kenapa tak suka sejarah pula? Aku bukan apa tau. Sejarah ni makin susah dengan buku teks yang tebal. Lepas tu, nota yang tidak efisien. Kaulah yang penting kita perlu fokus apa yang cikgu tu tengah ajar. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sebuah negara. Okey, murid-murid, boleh ada yang bagi tahu cikgu apa maksud undang-undang tertinggi? Seterusnya kita masuk ke undang-undang negeri Melayu, taat kesetiaan pada raja. Aku kat mana ni? Murid, sekarang ni buka laptop di hadapan kamu. Tekan link yang telah cikgu share untuk tonton animasi tentang sejarah bab 2 Perlembagaan Persekutuan. Tolong cari juga maklumat tentang bab tajuk ini jugalah sendiri ya. Lepas tu saya nak kamu bentang di depan nanti. Wah, apakah ini? Aku tidak pernah melihat cara pembelajaran seperti ini. Ada animasi bergerak dan juga ada audio yang dapat membantu murid-murid untuk lebih faham akan topik ini. Rakan-rakan juga dapat mencari maklumat pembelajaran secara kendiri. Wah, seronoknya. Selamat petang murid-murid. Apa khabar kamu dekat rumah sekarang ni? Walaupun kita berada di luar bandar kan, tetapi ini bukan penghalang lah untuk kita mendapatkan ilmu, mengembangkan ilmu kita tentang sejarah. Sekarang ni cikgu tengah share screen dengan kamu seperti yang kamu boleh lihat, iaitu nota 2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Sementara kita Google Meet ni, cikgu nak kamu buat nota. Sambil-sambil tu cikgu akan tanya soalan lah dengan kamu. Boleh? Boleh? Okey, terima kasih. Berani awak tidur dekat kelas saya? Alahai, mimpi rupanya. Alangkah bagusnya jika setiap pelajar mempunyai komputer riba sendiri yang boleh dibawa bersama ke sekolah. Tapi, walaupun itu hanya mimpi, ia akan menjadi semangat untuk aku memperbaiki cara pembelajaran aku sendiri.